Macam mana nak istiqamah dalam hafazan dan apa pantang larang seorang hafiz? Istiqamah ni kena selalu baca Al-Quran, kena selalu ulang kaji. Sesungguhnya Al-Quran ini lebih mudah terlepas daripada ingatan seseorang berbanding unta yang tidak diikat. Jadi dia perlu kepada ulang kaji, murajaah. Itu dia punya resepi dia. Tak ada jalan pintas. Ini nak kata bahawa agama Islam dia adalah agama yang menuntut kepada kita istiqamah. Dia bukan jenis nak pulun kemudian tinggal. Lebih baik istiqamah walaupun ibadah yang kita buat tu sedikit berbanding dengan orang yang buat banyak-banyak kemudian betapa cepatnya semangat dia turun dan dia tinggalkan. Bahkan itu adalah satu yang tidak baik. Baik kita buat apa yang kita terdaya, tapi yang penting kita istiqamah. Demikian juga dalam hafalan. Kalau kita dapat hafal sedikit tak apa, tapi yang penting kita ulang kaji hafalan tersebut. Kalau dapat alhamdulillah satu Quran, itu sebaik-baiknya. Dan yakinlah bahawa ini semua ganjaran pahala dia kita akan lihat di hari akhirat nanti. Dan apa pantang larang? Pantang larang dia ialah maksiat. Kerana Al-Quran itu cahaya, sedangkan maksiat itu adalah kegelapan. Sekiranya kedua-duanya dicampur adukkan, saya pasti akan terkesan Al-Quran yang ada itu. Seperti mana disebutkan oleh Imam Syafi'i, dia mengadu kepada guru dia, Waqi' kalau tak silap. Aku mengadu kepada guruku, Waqi' tentang betapa ingatanku tak bagus. Maka dia menasihatkan aku supaya aku tinggalkan maksiat.